Sami'tul Ustadha Aba Ali Ad-Daqqaq rahimahullah. Aku mendengar, yakni Al-Imam Al-Qushairi, bahawasanya Syekh Abu Ali Ad-Daqqaq yufarriqu baina syauq wal ishtiyaq. Ia membezakan dua kalimat, iaitu syauq dan juga ishtiyaq, yang mana masing-masing bermakna rindu. Namun ada maksud yang lebih mendalam antara kedua kalimat ini. Beliau mengatakan, asy-syauqu yaskunu bil liqa'i war ru'yah. Rindu, iaitu syauq, akan selesai. Rindu itu akan menjadi tenang apabila berjumpa dan juga melihat orang yang dia rindui. Namun wal ishtiyaq, rindu ishtiyaq ini la yazulu bil liqa', tidak akan pernah hilang meskipun berjumpa. Bermakna kalau syauq, rindu ini akan hilang bila mana berjumpa dan melihat orang yang dia rindu. Namun ishtiyaq, rasa rindu ini tidak akan hilang meskipun dia berjumpa ataupun melihat kepada orang yang dia rindui. Di dalam konteks ini, kalau manusia kita berjumpa, akan hilang rasa rindu kita. Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala kita berjumpa kelak yaumul qiyamah, rindu itu tidak akan pernah hilang meskipun berjumpa. Naam.